Semua tertanya-tanya kan, pakai tungku macam mana? Kita pakai tungku macam ni, tungku Cina ni. Nanti makanan akan panas je. Makanan yang kita buat dalam kawah tu akan panas. Jangan lupa datang. Mak datang tak sabar nak serve korang. Singgah RM3. Mak kata anak aku playmat untuk playground budak-budak pun ada. Tak adalah gelongso dahsyat-dahsyat 3 tingkat ke 8 tingkat. Tak biasa-biasa je nok. Tapi adalah untuk main-main anak korang. Kau selesa lah nak makan, nak shopping-shopping kedai aku. Hari ni kita shopping periuk sebab kita nak buat kawah kan. Aku kalau kawah nak pakai kuali macam tak boleh lah. Sebab nanti kalau lauk tu terdedah, nanti kau kata tak hygiene lah, tak bersih. So aku pakai periuk macam ini. So kita ada asam pedas, kita ada kari, kita ada masak lemak. Korang jangan lupa datang. Satu mangkuk RM3 je, okey? Sejak dak Puan kata, dak Wan kata, Wan kan dengan aku very close. You have my number, you calling me kan. Dia kata dengan aku, kalau kita menjaga tepi-tepi jalan ni tak payah pun pakai gas warna purple. Gas banduan tak payah, pakai gas biasa je. So korang jangan lupa datang 14 hari bulan 6 Sabtu kita dah start beroperasi. Jangan lupa datang di Semak Rentang. Kita nak beli periuk dulu.